tempat yang menyimpan ribuan kenangan. SJKT Ladang Alma, sekolah yang membentuk siapa saya hari ini. Tahun 2000 hingga 2005, saya hanyalah seorang murid biasa, rajin, aktif, penuh semangat. Di sinilah saya belajar erti persahabatan dan usaha. Masih segar dalam ingatan, lorong ini pernah menjadi laluan harian saya. Di kelas inilah saya belajar membaca, menulis dan bermimpi besar. Saya masih ingat setiap pagi saya akan duduk di barisan hadapan, takut tertinggal satu huruf pun dari papan hitam. Guru-guru saya waktu itu penuh kasih sayang dan sabar. Merekalah yang mula menyalakan api semangat dalam diri saya. Saya pernah jatuh, pernah gagal, tapi di sinilah saya belajar untuk bangkit. Hari ini saya kembali, bukan sebagai murid, tapi sebagai seorang guru. Kini giliran saya pula menyemai ilmu dan harapan. Setiap murid berbeza, setiap potensi unik. Tugas saya bukan hanya mengajar, tetapi menyentuh hati mereka. Saya mahu mereka tahu, tiada siapa yang dilahirkan gagal. Semua mampu berjaya jika diberi peluang. Di sinilah saya mahu menjadi cahaya, seperti mana guru-guru saya dahulu menyuluh jalan saya. Setiap langkah saya bermula di sini. Dulu saya belajar, hari ini saya mengajar. Sekolah ini bukan hanya tempat, ia adalah kenangan, harapan dan permulaan. Inilah sekolahku, SJKT Ladang Alma. Di sinilah segalanya